Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sadaqallahul azim. Kita menyambung Bahrul Madhi jilid yang ke-15. Kita telah membaca tentang alamat-alamat kiamat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sambung pada muka surat yang ke-84. Betul ya? Dah habis dah tak? 85 ya, kita dah habis dah tu. Baik, kita dah baca dah dahulu tentang fitnah wanita dan apa yang dikatakan fitnah wanita itu. Baik, kita baca yang di bawah sekali itu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, wa kana fima qala ala yamna'na anna rajulan haibatun nas ay yaqula bihaqqin idza alimahu. Dan adalah pada barang yang disabdakannya, beringat-ingatlah, tiada ditegah akan seorang laki-laki oleh hebat orang-orang bahawa berkata dengan yang hak jika ia mengetahui akan dia. Apa maksud tuan-tuan? Nabi kata ala la yamna'anna rajulan haibatun nas. Jangan menghalang seseorang dari kamu disebabkan hebat seseorang manusia jika kamu nak bercakap sesuatu yang benar ataupun sesuatu yang kamu tahu. Kita sekarang nak bercakap pada seseorang, nak tegur, nak nasihat, kata Nabi, jangan terhalang oleh kehebatan dia. Apa maksud kehebatannya? Kekayaannya, pangkatnya, kuasanya, darjatnya. Dengan sebab dia orang besar, kita tak berani tegur. Dengan sebab dia orang kaya, kita diam. Dengan sebab dia berjawatan, kita kunci mulut. Maka Nabi tak bagi buat macam itu. La yamna'anna rajulan. La yamna' itu maknanya jangan menghalang, jangan terhalang oleh kehebatan manusia kalau kita nak bercakap tentang sesuatu yang benar, tentang sesuatu yang kita tahu. Qala fabaka Abu Sa'id faqala qad wallahi ra'ayna asya'a fahibna. Kata rawi hadis, maka menangislah Abu Sa'id Al-Khudri yang membacakan hadis ini, lalu katanya, sesungguhnya demi Allah telah kami lihat beberapa perkara, maka takutlah kami mengkhabar dan kami memberi nasihat kepada orang-orang yang hebat-hebat tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi sebut pesan-pesan Nabi di akhir kehidupan Rasulullah. Di antara pesanan Nabinya ialah jangan menghalang, jangan terhalang daripada nak menasihatkan orang. Sama ada dia ada kuasa, dia pangkat besar, dia orang kaya, dia orang yang hebat, jangan terhalang, jangan terkunci mulut, jangan takut, jangan diam jika kita nak menegur, nak menasihat. Bila dengar Nabi baca kata macam itu, bila Abu Sa'id baca balik hadis ni, menangis Abu Sa'id. Abu Sa'id kata, demi Allah, berapa banyak orang sekarang ni yang diam, tidak berani bercakap, yang diam, tidak berani berkata-kata di hadapan manusia yang konon-kononnya hebat kerana pengaruh kuasa, pangkat dan harta tadi. Menangis tuan-tuan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Inilah penyakit yang berlaku di zaman akhir ini yang kita sebut sebagai ulama bisu. Ulama bisu, yang jenis ulama tak berani bercakap.
Sebab apa tak berani bercakap? Banyak-banyak masalah lah. Macam-macam masalah. Tuan-tuan rujuk dalam Bahrul Mazi jilid 15 ni pada muka surat yang ke-232. Yang mana ada kitab boleh buka. Baca satu hadis Nabi, satu hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man sakanal badiyata jafa wa man ittaba'a as-sayd ghafala wa man ata abwabas sultan iftan. Ya, dalam Bahrul Mazi jilid yang ke-15 muka surat 232, Nabi sebut dalam satu hadis sahih. Kata Nabi, man sakanal badiyah jafa. Siapa yang jenis tidak mau bercampur dengan orang, siapa yang tak reti bermasyarakat, siapa yang tidak mau bermasyarakat, siapa yang tidak mau bercampur dengan orang, maka orang ni kata Nabi jafa. Jafa ni apa? Akan jadi kurang ajar, akan jadi biadab, akan jadi kasar perangai. Tak tahu masuk majlis, tak reti berjumpa dengan orang, tak reti melayan orang, tak reti dan tak reti dan tak reti lah. Pasal apa? Sebab kata Nabi al-badiyah. Badiyah dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita maknanya ialah orang yang duduk di darat. Bahasa darat, orang darat. Orang darat ni orang tak campur dengan orang. Orang darat ni ialah orang yang tak tahu nak bermasyarakat. Dalam istilah kita sekarang ni kita sebut kera sumbang. Kera sumbang, panggil ke masjid tak datang, semayang tak sampai, kuliah tak sampai, kenduri kendara tak sampai, jiran-jiran tak kenal, bercampur dengan orang ramai pun tidak, bergura-gura dengan orang pun tidak, bermesra-mesra dengan orang pun tidak. Orang jenis ni kata Nabi, lama-lama dia akan jadi kasak perangai. Bila dia masuk dalam satu majlis, dia akan jadi pelik. Orang tengok dia pun pelik, dia tengok orang pun pelik. Ini yang disebut sebagai jafa. Nak kenal jafa ni apa? Senang tuan-tuan. Jafa ni, kalau orang lain semua duduk bersila, dia seorang saja yang pergi lunjuk kaki. Tu nama jafa. Orang lain semua duduk bersila, dia pergi angkat kepala lutut dia. Jenis kalah judi duduk. Itu nama jafa. Jafa ni apa? Orang duduk, dia berbuat sambil berdiri. Itu tanda orang jafa. Kita duduk, dia berbuat tu sambil berdiri. Sepatutnya bila kita bercakap dengan orang duduk, kita kena duduk. Dia ada orang duduk, dia berdiri sambil cekak pinggang. Jadi ke malam ni, jadi apa? Kita tengok macam tu dia. Dia tengok macam tu. Kita tengok dia macam ni. Jadi apa? Malam ni ada ke retro cerita combat 12.5? Itu tanda-tanda orang jafa. Orang yang seorang duduk, seorang berdiri. Dalam adat Islam, kalau seorang duduk, kena duduk. Kalau seorang berdiri, dua-dua kena berdiri. Ini adab. Tapi bila tuan-tuan tak reti adab, punca tak reti adab ni pasal tak bercampur dengan orang. Pi kenduri kahwin ke, kenduri doa selamat, orang tak bagi makan, dia makan dah. Doa tak ada habis, dia makan dah. Tak ada orang balik, dia balik dulu. Tak masuk dalam rumah, tak panggil kenduri pun dia sampai. Ini jafa. Jenis tak campur, tak bermasyarakat, jenis tak reti adab, dipanggil badiyah. Tuan-tuan lepas subuh 5 orang duduk di masjid, 5 orang duduk menyembah baca Quran ke apa, sementara nak balik datang satu budak muda jemput kita pergi rumah dia untuk buat doa selamat. Ayah jemput pakcik-pakcik tu imam 5 orang ni mai ke rumah ada doa selamat. Tok imam kata, kenapa ayah kamu tak jemput? Ayah sidang makan, kalau dia jemput siapa nak hidang? Jomlah pergi. Kita pun start motor pergi. Elok keluar je pintu pagar, datang satu hamba Allah naik motor juga. Mana tu imam? Kenduri hamba Allah ni jemput di hujung sana tu. Rezeki saya. Siapa jemput dia? Dia boleh kata rezeki saya. Dia pula pederah naik motor, potong tu imam, dia dulu sampai dulu. Sampai di rumah orang kenduri tu, dia naik atas dulu. Tak apa, dia pun ambil lah. Tak mana nak angkat nasi ni. Dia buat kelang kabut. Pergi ke dapur angkat nasi. Tercengang-cengang orang tua ni. Siapa pula ni? Dia pergi angkat jang. Dia pergi ambil tisu lah apalah. Kalau ikut hukum, orang ini dijemput pergi kenduri tanpa izin. Maka tuan imam ke siapa 5 orang tadi ni, sebelum masuk dalam rumah, bagi tahu kepada tuan rumah. Bagi tahu pada tuan rumah, Tuan Haji, kami dijemput 5 orang. Nuhak dalam rumah, nuhak tengah duduk hidang tu kami tak kena jemput tu. Dia jumpa tengah jalan, dia ikut. Jadi saya minta izin lah untuk masukkan dia sekali dalam jamuan
tuan yang dijemput tadi mesti minta izin pada tuan rumah untuk dapat kebenaran membenarkan dia masuk. Kalau tuan rumah kata, silakan, saya tak kisah, kebetulan nama saya pun Aiman, silakan tak apa. Tapi kalau tuan rumah tu kata, oi tak boleh, saya tak izinkan, maka wajib yang seorang yang tak diundang tadi sila beratur keluar, sila beredar keluar. Tetapi syarak menetapkan tuan rumah yang nak membenarkan orang tak diizin masuk tadi masuk, hendaklah dia selamat daripada perangai Jafar. Kalau dia pakaian kotor, kalau dia tak reti adab majlis, kalau dia merosakkan majlis, kalau dia merosakkan makanan, kalau dia makan tak beradab, maka jangan diberi dia masuk, suruh dia balik. Berhak atas tuan rumah, sebab dia Jafar. Yang 5 orang ni semua tak merokok, dia seorang je merokok. Minta maaf saya rokok ni, duduk buang pula dalam gelas. Gelas tu kopal ke klorok ke apa dia ni. Dia habu rokok ya. Isteri kawan tu tengoklah, habislah aku punya gelas cawan tu. Ini dipanggil sebagai Jafar. Pasal apa Jafar jadi macam ni? Kerana tak pernah campur dengan orang, tak nak belajar tentang ilmu sosial, ilmu kemasyarakatan. Yang kedua, nak kata Nabi, wa man ittaba'as sayd ghafala. Siapa-siapa yang suka mengusir perburuan, siapa-siapa yang suka berburu, kata Nabi, orang ni jadi lalai, ghafalah. Tabiat suka berburu, bukan tak bagus, tapi tabiat ni kalau tak dijaga betul-betul, nanti dia jadi lalai. Duk denak burung, buh burung, 2 ekor burung buh dalam 2 sangkar, duk tengah-tengah padang, duk pikat burung. Dia menyorok balik belukah, nunggu berjam-jam, nunggu. Dia tak sedar yang sebelah dia pun ular duk nunggu dia juga, serta menunggu je. Berjam-jam nunggu tuan-tuan, baca Quran pun tidak, berzikir pun tidak, semayang pun tidak, bagi makan anak-anak pun tidak, kerja berburu. Bukannya benci, tapi Nabi kata kalau tak jaga betul-betul akan membawa kepada sifat ghafalah, sifat cuai. Ya, makanan tak dapat, binatang tak dapat, perburuan tak dapat. Jadi buang masa ya. Lebih baik pergi ambil duit, pergi beli ikan di market, besar mana muadah. Tapi tak, dia sanggup berjam-jam, kadang berhari-hari, anak tak bagi makan, isteri tak kisahkan, apa pun dia tak kisah, yang dia kisah minat ke ikan. Sedangkan ikan tu boleh dibeli di market, di pasar, dengan jimat masa dan sebagainya. Sebab itu Nabi sebut di sini, orang yang suka berburu ni akan jadi lalai daripada beribadat. Dan kata Nabi, waman ata abwab sultan iftan. Siapa-siapa yang mendatangi pintu-pintu pemerintah, maka dia akan difitnah. Bila dia yang exposekan diri dia untuk dilantik, dia menonjolkan dirinya supaya dipilih, dia yang berbaik-baik dengan pemerintah, nak dapat pangkat, jawatan dan harta, maka orang macam ini tidak akan boleh buat apa-apa kepada pihak penguasa. Nak tegur tak boleh, nak nasihat tak boleh, nak apa pun tak boleh. Yang bolehnya abang baca doa je. Ini yang kita duk baca sekarang ni, bab kita baca ni, bab ni lah, bab yang pergi ketuk pintu rumah pemerintah ni. Apa jawatan bagilah, apa pangkat bagilah, apa pingat bagilah. Bila dah bagi semua, kunci mulut, zip. Bukan setakat zip aja, boh pedai ayam tu. Ayam ni yang banyak berlaku. Kalau dijemput tak apa, kalau diundang tak apa, kalau diminta silakan. Yang tak maunya waman ata ni maknanya pergi, pi menonjol-nonjol, pi minta-minta, duk expose lah apa semualah. Akhirnya dia takkan boleh buat apa-apa. Kereta dia orang bagi, rumah dia orang bagi, duit ringgit dia, gaji dia orang bagi. Akhirnya bila dia nasihat, dia bimbang, hilang kenderaan, hilang harta, hilang pangkat, hilang nama. Daripada hilang, baik dia diam. Dia takkan hilang benda-benda tadi. Yang inilah yang disebut oleh Nabi SAW dan dihuraikan kita pada malam ini. Mendiamkan perkara-perkara yang hak tak kala diketahui akan dia. Baik, sesungguhnya ini satu perkara yang dikhabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam sepotong hadis masalah 122 tadi, telah banyak berlaku. Bila seseorang mengetahui akan hal saudaranya atau kerabatnya atau orang kenalannya berbuat barang yang menyalahi hukum syarak, tidaklah ia peduli, tidaklah ia memberitahu akan haram
dan memberi nasihat kepadanya, kerana takut ia akan marah orang itu, atau takut kena lucahnya. Kena lucah ni kena makilah, atau takut dengkinya, atau tuduh dengkinya, atau khianat kepadanya, dan tiada suka dan kasih kepadanya, maka dibiarkannya sahaja, tidak diperdulikan. Inilah peristiwa yang akan banyak berlaku di akhir zaman. Tak berani tegur, sebab apa? Oi, anak ni lah yang duk hantar duit bulan-bulan. Biarlah bapaknya pun tak semayang je, kata dia. Aja, apa-apa ajalah. Ya ke tak semayang ni aja, tuan-tuan? Bukannya apa mu bapaknya, bukannya isak dadah pun, tak semayang je. Biarlah, kata dia. Tak semayang saja. Tak semayang ni Allah angkat, Allah jemput Nabi Muhammad untuk terima perintah solat. Bila sampai pada manusia, manusia boleh kata tak semayang aja. Jiran saya tu baik ustaz, mengatur orang tidak, mengumpat orang pun tidak, mencuri pun tidak. Baik ustaz, semayang pun tidak. Baik benar ustaz. Dia faham apa yang tidak ni baik dah tu. Dia anggap cuma tak semayang aja ustaz. Silap situ aja. Tak semayang bukan silap tuan-tuan. Itu perkara paling besar. Menantu tak semayang, anak tak semayang, kita kena tegur. Nak tegur macam mana ustaz? Anak tu besar pada saya. Nak tegur macam mana ustaz? Menantu saya tu misai ni tutup mulut sampai tak nampak mulut ustaz. Saya takut misai dia nipis sikit pada bumerang aja. Kalau dia biar sikit ustaz, memerang muka Allah ustaz, saya tak berani. Ini yang dia kata tadi, la yamna'anna rajulun. Jangan kamu menghalang menasihat orang, menegur orang dengan sebab kehebatan. Saya ada buat ceramah kursus semayang, klinik solat pada satu badan uniform, anggota keselamatan peringkat negeri Perak. Habis soal jawab, habis mengajar-mengajar, buka soal jawab. Ada soalan? Tuan, satu anggota bangun. Saya nak tanya sikit tuan, persoalan tuan. Ya, silakan. Kami kena kawat, kadang-kadang pukul 5.30 kami dah siap. Pukul 6 pagi kami dah berkumpul di padang kawat. Soalan saya tuan, kami tak boleh sembahyang subuh. Apa hukum tuan? Hukum berdosa. Macam mana nak sembahyang? Kami dah pakai baju, dah pakai kasut, semua dah padang kawat, semua dah ready dah. Kenapa yang awal sangat pukul 6 pagi bukan nampak lagi saya kata? Sebab kami nak tugas pukul 6.30 pagi dah nak pergi tugas dah, nak pergi hantar sana, nak hantar sini, buat rokok dah dia kata. Macam mana cerita? Haram. Wajib semayang. Macam mana nak semayang? Kami kena tugas pukul 6 pagi. Saya kata semayang tu dah wujud 1400 yang lepas. 1400 tahun yang lepas. Kita punya anggota baru wujud 100 tahun. 100 tahun kenapa perlu buat undang-undang yang menidakkan solat? Mesti buat peraturan, semayang barulah kita buat peraturan kita. Jangan buat peraturan yang mengganggu tarikh solat dan masa solat. Sebab solat dah lama, 1400 tahun. Kita baru. Kenapa yang baru mesti mengalahkan yang lama? Undang-undang semayang sudah ada 1400 tahun yang lepas. Kita baru wujud 50 tahun. Kita baru hidup 40 tahun. Mestilah semayang dulu. Habis itu macam mana cadangan tuan? Cadangan saya semayanglah. Mungkin kita boleh ambil air semayang siap-siap masa pakai baju. Ambil air semayang siap-siap, pakai stokin, pakai kasut. Kemudian kita pun kawat. Bila masuk waktu, suruh Tok Bilal bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian semayang subuh pukul 6 suku. Siapa jadi imam? Tu hak tukang bagi koman, bagi semayang. Jadi imam. Lagi hebat tuan-tuan. Orang pergi kerja pukul 6.30 tengok, oi dia produk kawat. Oi hebat ni. Itu baru betul. Boleh semayang pakai kasut boot, tak apa. Tak salah. Apa salah pula? Pakai kasut kayu pun sah. Cuma kita saja ya yang semayang buka kasut. Mereka semayang tengah padang pasir, mereka semayang tengah jalan ke, pakailah kasut. Selagi tidak ada najis pada kasut, ambil siap-siap air semayang, pakai serlum kasut, sah semayang. Semayang senang, yang bagi susah kita. Habis itu tuan, macam mana sekarang kalau orang tak nak buat? Berdosa. Pegawai berdosa, hak lain pun berdosa juga. Pegawai-pegawai tengok saya. Dia tengok saya, ustaz mana dia jemput ni. Yang ni lah dia kata, jangan hanya kerana hebat manusia kita takut. Besok di hari kiamat, mereka ni akan ditanya oleh Allah, kenapa tak semayang? Kami berkawat.
Takkan tak ada orang yang menegur kamu berkawat pun kena semayang? Tak ada pun. Hari tu ustaz mana atau main mengajar pun dia pun tak cerita. Tak pasal saya kena tuan-tuan. Baik saya cerita. Itulah kali terakhir saya buat klinik solat. Betul dia pun tak panggil dah. Ini yang kita kena ubah. Ya, kena bercakap. Jangan takut bercakap. Pasal ini letaknya ketakwaan kita pada Allah, yang hanya kita takut kepada Allah, bukan kita takut pada manusia. Setengah orang dia takut nak tegur isterinya, tak berani, diam, tak kata apa. Isteri tak buat pun tak kata apa, isteri buat pun tak kata apa, takut kena tidur di luar. Ada orang jenis tu. Assalamualaikum. Jadi tuan-tuan, macam-macam jenis manusia ni yang takut kepada anak menantu kerana takut anak tak balik, yang takut anak lari daripada rumah, diam, tak kata apa. Bila takut pada manusia, banyaklah. Dengan peniaga pun takut. Sayyidina Umar dah kata dah, bila orang tanya pada Sayyidina Umar, tuan, di pasar harga daging naik, apa jawab Sayyidina Umar? Tangguhkan pembelian. Ditanya pada Umar, tuan, harga daging di pasar sedang naik, sudah naik, apa nak buat kami ni? Tangguhkan pembelian. Itu yang dibuat oleh Sayyidina Umar. Peniaga daging nak duit, dia bukan nak daging. Kita ada duit yang dia nak, jadi gunakanlah duit tu, barulah harga turun. Masalah kita sekarang ni, harga naik, naiklah macam mana pun beli juga. Roti canai naik RM1, pergi ke kedai RM1 roti canai, harga baru, wah, sudah naik mama. Yalah, tepung sudah naik cik, minyak pun sudah dapat RM1 saja, tak mahal, tara mahal punya. Wah, RM1 cikik darah betul lah, 2 keping. Dalam keduk komplain tu 2 keping juga. Cuba tu saya beli RM1 ke? Okey, cancel. Kalau semua pelanggan dia cancel, agak-agak dia jadi apa? Dia turunlah balik. Masalah kita Nisa kata minyak masak tak ada, jumpa beli satu bonet kereta. 10 kedai dah pergi cari tak jumpa, satu kedai jumpa. Ni dia banyak, dia beli 10 paket tuan-tuan. Memang tak cukup lah. Masalah dia sebab kita tidak menggunakan kuasa yang kita ada. Kita takut nak gunakan kuasa tu, takut mati. Takut mati. Minyak masak tak ada, tak apa, bakar. Buat ikan bakar. Larat nak makan ikan bakar je ustaz, kukus. Larat kukus je ustaz, rebus. Banyak pilihan. Macam orang salin rebus ustaz, makan mentah. Selesai masalah. Tak mati tuan-tuan dengan tak ada minyak. Tapi masalah kita sekarang takut untuk bercakap. Bila takut untuk bercakap, diam, tak kata apa. Orang buat tokong depan rumah kita pun tak kata apa. Padahal bukan tanah mereka, bukan tanah siapa. Tak, tanah ni dia berani buat, kita takut nak tegok. Nak tegok boleh. Aneh, apa sini buat tokong-tokong apa? Semalam juga ini Sami sudah mimpi, ini dewa, ini tempat sudah jadi tokong semayang punya tempat. Semalam juga itu Sami sudah mimpi punya. Itu macam kah? Buat, tak apa. Buat, saya tak marah, buat. Besok tuan-tuan buang malam tu. Pacak tu buang lah. Bila dia mai dah buat simen, buat bata pula, nak buang sikit, dia mesti tanya, semalam kita sudah pacak ini tiang, sudah mana pergi haji? Semalam juga saya ada mimpi, dia suruh buang balik. Kan selesai masalah. Kemarin hang mimpi, dia suruh buat. Malam tadi saya sudah mimpi, dia sudah mimpi, suruh buang di tempat. Itu ya cara dia. Tuan-tuan berani bercakap. Masalah kita ni diam, tak mau bercakap, diam. Daripada 3 batang tiang akhirnya naik kuda. Apa boleh buat? Beratus-ratus mengalahkan masjid dan surau dah jumlah dan banyaknya. Baik, kemudian ataupun katanya, tetapi jikalau sesungguhnya seseorang mengetahui saudara atau orang-orang kenalannya berbuat barang yang menyalahi hukum syarak, cukup berani dan cukup suka menerangkan yang benar, berkhabarlah ia dan memberilah nasihat, bercakap kepadanya yang hak. Dan orang yang diberi nasihat itu pula bolehlah mengambil iktibar. Yang tu yang disuruh.
Cakap. Kurang-kurangnya lepas kita beban kita, lepas tanggungjawab kita di hari kiamat. Memanglah nak bercakap ni susah. Susah Ustaz. Saya tak tahu Ustaz, luah mati mak, telan mati bapak Ustaz. Cakap pun payah, tak cakap pun payah. Siapa suruh luah? Siapa suruh telan? Yang Nabi suruh cakap. Cakap lah. Tak takut dia terasa. Biar dia terasa. Janji Allah tak terasa. Takut dia marah Ustaz. Biar dia marah. Janji Allah tak marah pada kita. Inilah yang mencabar iman kita. Yang disebut sebagai qaulun ma'ruf, bercakap yang baik-baik, yang disebut oleh Allah dalam Quran, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Inilah dia. Menyuruh orang buat baik, menyuruh orang buat mungkar, menyuruh melarang orang buat mungkar. Yang inilah yang susah. Menyuruh orang buat baik senang, melarang orang buat mungkar itu yang tak berani. Kita tengoklah sekarang ni yang duk bising dalam paper sekarang ni, seorang penyanyi laki-laki menyanyi sampai buang baju. Dia buang baju, dia buang singlet, dia buang t-shirt, dia buang singlet, tinggal Superman di sini. Dia teringin nak jadi Superman ke mak? Heboh merata, kena gam lah, kena buat kerja apa kebajikan 6 bulan, khidmat masyarakat. 6 bulan. Padahal dia laki-laki, dedah baju tak apa. Mampu pilih dia dedah apa-apa, jangan aurat sudah. Sakat tak pakai baju tak apa, tuan-tuan pergi siram pokok bunga kan pakai baju pun. Laki-laki tak apa, yang salahnya, yang panya perempuan. Laki-laki buka baju tak apa, yang panya perempuan. Faham ni? Nampak tak? Yang laki-laki buka baju tak apa, yang panya perempuan. Sekarang ni perempuan buka baju dalam TV, kenapa tak ambil tindakan? Yang tu lagi besar. Pakai skirt, pakai baju dalam saja ni apa hal? Oh, yang tu tak apa Ustaz, dia menghayati watak. Belah otak hang menghayati watak. Patutnya yang tu lah yang kena marah, sebab mendedahkan aurat. Yang laki-laki ni marahlah juga, tak ada adab. Tapi daripada segi hukum, dia buka baju tak apa. Bukannya aurat membadan laki-laki, yang auratnya daripada pusat ke bawah. Cuma tak warok lah. Kalau malam ni saya mengajar tak pakai baju, tak apa. Pakai kain pelikat saja, sah. Tak apa, tapi tak warok. Tuan-tuan, aku tak mau ikut mengaji dengan saya. Tapi kita sekarang ni, yang halal kita tak apa perasan, yang haram kita tak apa perasan, yang halal tu yang kita ambil berat sangat. Yang perempuan penyanyi-penyanyi mendedahkan aurat lah apa semua, yang tu lagi besar. Yang kena kita hapuskan pemakaian-pemakaian yang menjolok mata macam itu. Kemudian katanya, ataupun takut menjadi masam mukanya dan marah dengan agak-agak, dan belum diketahui hal orang yang dikatakan kepadanya hak itu. Baik sabda Nabi, fakana fi maqala innahu yunsabu likulli ghadirin liwa'u yaumal qiyamah biqadri ghadratihi. Maka adalah pada barang yang disebutkan oleh Nabi, ingat-ingat, jaga-jaga, bahawasanya didirikan bagi tiap-tiap orang yang belot dan menyalahi janji itu akan bendera, tanda belotnya pada hari kiamat, sepanjang belotnya di atas punggungnya di hari kiamat. Nabi kata, siapa-siapa yang dapat amanah, siapa-siapa yang dapat jawatan, siapa-siapa yang mendapat pangkat, siapa-siapa yang mempunyai kuasa, tiba-tiba belot, mungkir pada amanah, ataupun melakukan penyelewengan di hari kiamat, bila dia berjalan di padang mahsyar, malaikat meletakkan bendera sebagai tanda orang ini tidak amanah. Berjalanlah dia daripada kebangkitan kuburnya sampai kepada mahsyar dengan keadaan bendera di punggungnya. Sebanyak mana dia membelot, sebanyak itulah tingginya bendera itu. Semakin banyak dia menyeleweng, semakin tinggilah benderanya di hari kiamat. Sebagai tanda orang ini adalah orang yang tidak amanah kepada jawatan. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada jawatan, syukur pada Allah, sebab Allah pilih kita dapat jawatan. Dan kehendak daripada syukur itu ialah kena amanah. Tuan-tuan tak amanah saja, belok saja, siap di hari kiamat. Sebab tu juga, kalau tidak ada jawatan pun, alhamdulillah.
Bersyukur pada Allah. Sebab Allah tak soal kita. Kan senang kalau tak ada jawatan. Sekadar mai kuliah, balik-balik kuliah, tidak. Tapi orang ada jawatan susah. Aircon kena tutup, lampu kena padam, kipas kena tutup, pintu kena kunci, baru dia balik. Yang sekarang ni orang yang ada jawatan, dia balik-balik awal. Kan dah terbalik itu. Orang yang berjawatan ni kena berkhidmat. Meja kena tarik, dia lah. Yang susun kapet, yang susun sejadah, dia lah. Yang kita perhati banyak sekarang ni, mana-mana tempat pun dia yang jadi AJK semua peluk tubuh. Saya AJK. Apa saya nak buat kerja pula? Sedangkan AJK tu memang kena buat kerja. Tuan-tuan kena faham, sebab ada orang yang tak erti buat kerja, pergi pegang jawatan. Dia lupa besok Allah soal dia. Berapa banyak AJK yang nak repair mikrofon pun tak tahu. Ni, nak main PA system pun tak tahu. Sedangkan dia AJK, dia kena tahu. Kalau tok siap tak ada, kalau apa tak ada, kalau bunyi humming ke apa, dia kena tahu. Ni dia tak tahu apa. Apa pun dia tak tahu. Salah tuan-tuan, AJK kena bertanggungjawab sebab itu amanah. Bila dia tengok satu masjid tak ada orang mai kuliah, dia kena cari jalan macam mana nak bagi orang mai kuliah. Kalau satu AJK 16 orang satu masjid, kalau isterinya datang dah 32. Kalau hak jenis 4 orang ada 2 isteri dah ada 36. Kalau mereka datang masjid saja dah ada 36 orang, baru anak seorang 4, ada dekat 100 orang lah. Tak perlu dah orang lain dah untuk main. Anak beranak AJK saja 100 dah. Tapi yang realitinya apa? Ini yang kita bimbang tuan-tuan. Ni baru kita bercakap tentang AJK masjid, AJK surau. Belum lagi AJK KK yang besar-besar. Yang besar-besar tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan tengok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Manusia yang hebat imannya, yang Nabi puji direct. Nabi ni jarang puji depan-depan. Kalau dia puji tu benda betul. Saya ulang balik, Nabi ni jarang puji depan-depan, tapi kalau dia puji depan, memang betul lah dia puji tu. Di antara yang dia puji Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kata Rasulullah, kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh isi alam, berat lagi iman Abu Bakar. Depan-depan Abu Bakar dipujinya. Menunjukkan bahawa boleh puji di hadapan jika pujian itu betul. Yang kedua, jika yang dipuji itu tidak jadi riak, boleh puji. Abu Bakar bila Nabi puji macam itu, lagi tunduk dah. Kita kalau kena puji macam itu kak, tegak, jadi rapah kepala. Orang lain semua tunduk, kita aja tegak. Abu Bakar ni tuan-tuan, satu hari Nabi sebut, di syurga ni banyak pintu. Ada pintu yang suami adil, syurga panggil, pintu panggil daripada pintu keadilan suami. Kata pintu ni pada manusia ni, wahai manusia yang baik, masuklah syurga melalui pintu aku. Tiba-tiba pintu sembahyang pun panggil, wahai manusia yang baik, masuklah syurga melalui pintu aku. Lepas pintu sembahyang pula, pintu sedekah pula panggil, wahai manusia yang baik, masuklah syurga melalui pintu aku. Lepas pintu sedekah, pintu jihad pula, wahai manusia yang baik, masuklah syurga melalui pintu aku. Lepas pintu jihad, pintu sedekah, pintu puasa pula, wahai manusia yang baik, masuklah syurga melalui pintu aku. Abu Bakar kata, ya Allah, Rasulullah, ada orang yang masuk syurga macam itu, semua pintu syurga nak dia. Kata Rasulullah, kamulah orangnya. Subhanallah tuan-tuan, kamulah orangnya. Pintu syurga jemput Abu Bakar masuk dalam syurga melalui semua pintu. Agak-agak tuan-tuan pintu mana? Pintu puasa, no entry ke rumah. Macam mana agak? Cuba bayar tuan-tuan tengok. Pintu sedekah, no vacancy, dia tak tulis. Mana kita nak masuk ke rumah? Abu Bakar ni semua pintu panggil. Dia suami yang adil walaupun dia ada 2 isteri. Subhanallah. Adil. Tadi ada satu orang menjumpa saya, 2 isteri. Ustaz. Tapi tak jadi ustaz lah. Dia jadi apa ni, buat outbound punya apa ni, duduk masuk lautan, buat trekking ni. Mai minta saya, recommend saya nak dapat tanah di satu tempat, nak buat camp, bina semangat.
Saya kata saya bukan politician, hang nak minta saya punya recommend. Apa faedah saya ni? Dia minta. Saya tanya dekat dia, betul ke entah kahwin dua? Betul. Oi, senyap-senyap pun kahwin dua. Tak cakap banyak tuan-tuan, nikah dua. Bukan cakap banyak. Tak pernah saya dengar pun cerita dia nak nikah dua. Sebab tu orang yang tak cakap banyak, jaga-jaga tuan-tuan. Yang duk heboh nak nikah dua, mampu tak menikah. Dia cakap je, labun je bisin, tapi tak menikah. Yang menikah dua ni senyap. Jaga-jagalah tuan-tuan. Makcik-makcik cuba tengok suami tu senyap. Cuba tanya dia, apa orang lain ke? Saya tengok dia ni tuan-tuan, tak cakap banyak. Isteri dua. Ya Allah. Isteri yang buat apa? Isteri yang tahu buat apa? Belajar seorang, kerja seorang. Isteri nombor satu marah tak? Tak. Bulan-bulan marah lah, biasa. Lepas tu, tak lah, baiklah. Boleh tidur sekali lah, boleh makan sekali dah, duduk serumah sekali dah. Ui, bagusnya. Mana nak cari ni? Mana hang dapat ni baik semua ni? Alhamdulillah. Mak bapak dia mula-mula tak setujulah. Lah setuju dah. Ui. Mak bapak isteri semua setuju. Sekarang no problem dah. Subhanallah. Hebat tuan-tuan. Tapi ingat amanah besar tu. Kalaulah dia kahwin dua tu dia adil, pintu syurga belah keadilan itu akan panggil dia. Mailah cik, mailah abang yang baik, mai masuk syurga melalui pintu kami. Bawa dua-dua isteri hamai. Tapi kalau jahat, kalau tak adil, sengit bahu. Bukan pintu syurga panggil dah, pintu neraka pula. Mai, masuk sini. Yang tu lah kot. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nak sebut kepada tuan-tuan tentang amanah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lepas sembahyang subuh, tiap-tiap hari Umar ni tengok Abu Bakar ni lepas subuh aja balik. Tapi tak balik ke rumah. Umar ni timbul heran, pi ke mana hamba Allah ni? Lepas subuh hilang, jalan hujung kampung. Satu hari Umar ni tak puas hati, dia pergi siasat. Dia pergi cek, rupa-rupanya Umar Abu Bakar dia masuk dalam satu kampung, pergi satu rumah buruk. Lama Saidina Umar tunggu di luar, nak tengok apa Abu Bakar buat. Abu Bakar balik, Umar masuk dalam rumah. Rumah ni dihuni oleh seorang perempuan yang buta, tua, bersama dengan cucu-cucunya yang masih kecil. Umar tanya, makcik duduk dengan siapa? Dengan anak cucu makcik. Makcik buta, tak larat buat kerja dah. Itu macam mana makcik cari nafkah? Mana ada, Tuhan dah bagi. Ada lah. Tak ada lah. Atau mana mak bapak budak-budak ni? Mak bapaknya udah mati, anak menantu makcik lah, udah tak ada. Atau siapa yang datang pagi tadi? Oh dia tu, dia tiap-tiap pagi datang, nyapu rumah lah, nyapu sampah, buat cucur, buat roti, masak nasi. Lepas-lepas dia masak, dia balik lah. Tiap-tiap pagi dia datang, makcik. Siapa dia makcik? Tak tahulah. Itu dia. Tuan-tuan boleh bayang tak? Tiap-tiap pagi datang, masak makan, suap ke anak-anak kecil, tak bagi tahu. Makcik, saya lah Khalifah Abu Bakar. Jangan lupa ya, ingat tuan-tuan muka saya. Tak ada tuan-tuan. Inilah yang kata ikhlas, bersih daripada niat yang tak tahu niat apa. Sampai makcik tu yang tiap-tiap hari makan hasil tangan Abu Bakar, air tangan Abu Bakar, tak tahu dia itu Abu Bakar Khalifah Rasulullah. Nak banding ikhlas dengan kita macam mana tuan-tuan? Kita bagi sejadah selai, tulis nama penuh sejadah. Baru bagi sejadah sehelai, tulis nama tu daripada atas sampai ke bawah. Ikhlas besar amat-amat. Ikhlas apa tulis? Abu Bakar tak bagi cek musuh papan. Malah Abu Bakar tidak panggil reporter untuk ambil gambar dia, menyuapkan budak-budak ni dalam rancangan bersamamu ni. Tak ada tuan-tuan. Padahal Abu Bakar ni buat rancangan bersamamu lama lah, 1400 tahun dulu dah tuan-tuan. Tapi dia buat ikhlas sungguh-sungguh. Menung Saidina Umar. Umar kata, wahai Abu Bakar, kamu ni dah menyusahkan khalifah selepas kamu. Kalau kamu tak buat macam ni, senang kami. Takkan kami nak bersenang-senang. Kamu khalifah pun buat macam ni. Kamu dah menyusahkan kami dah. Sampailah Abu Bakar ni mati tuan-tuan. Bila mati, Abu Bakar hanya meninggalkan 2 kenderaan yang mewah, unta dan baral.
Itulah kenderaan dia. Unta sekok, baral sekok dan 2 helai jubah. Mati Abu Bakar, 2 unta, 1 unta, 1 baral, 2 helai jubah. Kita kalau mati tuan-tuan, khalifah mati agak-agak kereta berbuah. Baju ni belalmari, kereta ni bergaras-garas. Ada satu rumah orang kaya saya pergi, garas dia pun buah ekon. Kuda dia pun buah ekon, garas kereta dia pun buah ekon. Subhanallah, kaya sungguh. Garas kereta dia pasang ekon, tuan-tuan. Nak buat apa ni, kereta sejuk kan? Dalam hati saya kata mungkin dia beli kat showroom dulu, duk-duk ekon kereta tu. Jadi tak biasa, panas kot tu, yang tu balik rumah pasang juga. Kayanya tuan-tuan. Baju macam mana tuan-tuan? Stokin macam mana? Ada orang yang stokin sekali pakai buang terus. Dia pun macam lampin pakai buang je. Stokin pakai buang. Kayanya Abu Bakar 2 helai je jubah. Bila mati dia, Siti Aisyah, anak Sayyidina Abu Bakar, isteri Rasulullah, bagikan harta tu pada Baitul Mal. 2 ekor baral dan unta dan 2 helai jubah. Bila Umar tahu, kata Umar, kamu dah menyusahkan khalifah selepas kamu. Tak berbajulah kami lepas ini. Ya Allah tuan-tuan, mana nak cari? Bila Abu Bakar maintain macam itu, Umar yang jadi khalifah nombor 2 pun macam itu juga. Pasal dah bos macam itu. Umar satu hari perut berbunyi, pasal tak makan. Perut berbunyi, berkeroncong bahasa kita. Umar pegang perut dia. Wahai perut, sama ada kamu berbunyi atau kamu berhenti berbunyi, aku sekali-kali tidak akan kenyang sehinggalah rakyat aku kenyang. Kamu nak bunyi ke, kamu nak stop ke bunyi keroncong perut tu, bunyi lantak kamu lah. Aku takkan kenyang selagi mana rakyat aku tidak kenyang. Sebab apa tuan-tuan? Yang kita duk baca sekarang ni, amanah. Sebab itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bila ditawarkan jawatan governor, jawatan khalifah, dia tolak sebab dia takut dia tidak boleh buat amanah di hari kiamat, kena soal. Kata Abdullah bin Umar, dia ni orang paling layak. Dia tak minta jawatan pun orang bagi sebab dia layak. Tambah kalau dia minta, lagi orang bagi. Tapi dia minta pun tidak, orang offer pun dia tolak. Sebab dia takut bila dia pegang amanah, dia belot, dia lalai, dia cuai, akhirnya dia kena seksa. Dia tak mau. Kata Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, dia kata, biarlah aku mencari syurga dengan jalan yang lain daripada jalan memegang jawatan. Biarlah aku cari syurga dengan cara yang lain, bukan dengan cara pegang jawatan. Kita sekarang berebut nak jawatan. Berebut nak jawatan. Biro pun berebut. Bukan besar pun jawatan biro. Biro pinggan mangkuk, berebutlah ya Allah. Subhanallah. Pokoknya kecil biro tu pun bergaduh, perempuan-perempuan, sak letak, sak ambil balik, sak letak jawatan, sak ambil balik. Ingatlah tuan-tuan, amanah yang Allah Ta'ala bagi pada kita ni bukan saja bagi. Allah akan hisab di hari kiamat. Pada sepotong hadis ini menunjukkan haram membelot dan menyalahi janji. Maka janganlah seseorang itu dibuat berjanji dengan orang, kemudian disalahi janji dengan dia. Dah janji nak kahwin, kahwin. Ini sampai Tok Siak dah mari, Tok Qadhi dah mari, wali dah sampai, saksi dah ada, tak datang-datang pengantin. SMS pun tidak, telefon pun tidak. Sampai ke petang naik Qadhi tunggu. Mana pengantin laki-laki tu Haji? Entahlah, telefon tak dapat-dapat. Ni macam mana ni? Saya di tempat lain lagi, melarat nak tunggu. Kalau dia tak nak, cakap tak nak, saya boleh ambil. Baik Qadhi. Slow dia cakap tuan-tuan. Kalau tak nak cakap lah, saya boleh ambil, kesian. Ni insan yang lemah ni, saya kena tolong. Oi, sebab tu cepat je tolong dia. Tuan-tuan, dosa menyalahi janji. Sebab tu kalau dah tunang, tunang. Kalau tak mau, cakap tak mau. Boleh dia cari orang lain. Dan bila dah berjanji, janganlah kahwin dengan orang lain, melainkan putuskan dulu perjanjian. Ni tidak, kita pergi Minang orang yang dah bertunang. Berkahwin dengan orang yang bertunang sah, tapi haram. Anak pakcik dah bertunang? Ya. Dengan siapa? Oh, dengan Sidik Segaraga.
Berapa hantarannya pakcik? 10,000. Wow. Saya offer 20,000. Wow. Dah tuan-tuan. Sekarang pakcik terima saya 20,000 lebih daripada yang sana. Sekarang pakcik fikir, nak 20 atau 10? Kalau pakcik tak cukup, saya tambah lagi. Okeylah, kira-kira jadilah. Nanti pakcik pandai-pandailah cakap belah sana. Hukum dia sah perkahwinan itu, tetapi haram sebab mungkir janji. Putuskan elok-elok. Minta maaf, pertunangan ni diputuskan sebab anak saya tak suka. Sebab apa tak suka? Tak tahulah, tanyalah dia sendiri. Saya tak boleh paksa anak dara saya. Ini tidak. Bagi tahu pun tidak, apa pun tidak. Masak dah siap, kemah dah pasang, tetamu dah hadir, jemputan dah sampai. Mak andam duk tunggu lama lah. Tiba-tiba tak cakap. Tunggulah tuan-tuan. Apa akan jadi pada kita? Nabi kata, siapa buat jahat pada isteri orang, orang akan buat jahat pada isteri dia. Siapa yang buat jahat pada anak dara orang, orang akan buat jahat pada anak dara dia. Oh, kalau gitu Ustaz, tak apa Ustaz, saya tak ada anak dara. Selamat. Jangan kata macam tu. Orang tak buat ke anak dara hang, pasal hang tak ada anak dara, nanti anak hang kahwinnya lelaki-lelaki dapat cucu. Cucu hang perempuan juga. Tak apa, saya nak pakai dengan anak saya supaya dapat anak jantan semua. Bohong ya amat. Mesti Allah balas punya. Sebab tu kita jangan mengorat isteri orang, nanti orang kita, isteri kita orang mengorat, Allah balas. Jangan dia buat naya pada anak dara orang, nanti kita ada anak dara, orang buat naya macam tu juga. Hati-hati tuan-tuan. Pernah berlaku pada seorang raja. Bila dia dengar hadis tu, dia panggil inang. Inang, kamu bawa puteri beta keliling kampung, keliling desa dan bandar. Kalau ada orang nak pegang, kalau ada orang nak sentuh, jangan larang, biarkan. Maka inang dia dibawa lah puteri raja ni berjalan, masuk market, keluar supermarket, masuk pasar raya, keluar pasar raya Giant, jalan semua. Sampailah nak balik ke istana, tak ada siapa pegang puteri raja ni, mengorak pun tidak, sentuh pun tidak, melainkan depan pintu istana datang seorang lelaki, terpa anak dia, cium anak dia. Anak dia terkejut, inang pun terkejut, lepas cium lari. Dia masuk jumpa dengan raja. Raja tanya, wahai inang, ada apa-apa jadi pada anak saya sepanjang perjalanan kamu? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Adapun anak tuanku, anak tuanku patut dah bawa satu negeri dan kota. Tiada siapa yang mengacaunya, melainkan depan istana raja tuanku. Apa dia buat? Datang seorang laki-laki, cium anak tuanku. Kata raja tu, betul, dulu aku pernah cium anak orang. Dia nak tengok hadis ni betul tak betul. Jadi sungguh tuan-tuan. Sebab tu kita jaga-jaga. Kita mungkir janji dengan orang, orang juga akan mungkir janji pada kita. Maka janganlah seseorang itu dibuat berjanji dengan orang, kemudian disalahi janji. Maka yang demikian itu berdosa dan dijadikan di hari kiamat. Siapa-siapa yang memegang janji, yang memegang amanah, belot, menyalahi janji, akan ada satu tanda yang masyhur akan dirinya, akan orang yang belok dan menyalahi janji, iaitu dipacakkan bendera di pungkoknya. Dalam bahasa tuan-tuan, punggunglah atas kadar besar patut sebanyak mana belok orang yang menyalahi dan berbohongnya itu. Kalau dah menghadap Allah dengan keadaan bendera di punggung, agak-agaklah tuan-tuan, nak sampai ke mana kita ni? Kalau dah menghadap Tuhan pun, muka mengheret tanah, hancur muka ni, mengheret tanah, ke mana haluan kita? Kalau dah berjalan, bahu sengit sebelah, ke mana tujuan kita? Tahu dah. Kalau berjalan ni, malaikat masukkan rantai daripada mulut, keluar melalui punggung, dilontar di padang mahsyar. Tahu dah keputusannya di mana. Macam kita lah periksa, tahu dah fail tak fail. Soalan pun tak dijawab, nak lulus apa? Agak-agak lulus tak kamu periksa ni man? Tak tahu lah mak, tapi semua soalan saya tak jawab. Memang tak lulus lah. Serupalah kita pun tak tahulah kita di hari kiamat selamat tak selamat. Tak selamat semayang pun tidak. Semayang nombor satu, imaduddin, tiang agama. Tak semayang nombor satu. Allah mula-mula tengok semayang. Imad tu maknanya tiang.
Sebab tu ada seorang penyanyi Arab nama dia Imad. Sebab tu dia menyanyi keras, tiang duduk dia. Nombor satu ialah tiang. Nombor satu punya soalan tiang. Apa dia tiangnya? Solat. Kalau Allah tengok solat, kenapa tuan-tuan tak tengok solat sebagai nombor satu? Allah di hari kiamat tengok semayang nombor satu. Tuan-tuan, kita di dunia ni kenapa tak tengok semayang sebagai nombor satu? Pilih menantu, tengoklah semayangnya. Allah tengok semayang, kita tak tengok pasal apa. Kita duk intai tingkat nakul tu, kereta apa dia pakai. Allah tak suruh intai kereta. Kereta boleh disewa, semayang tak boleh sewa. Kaya macam mana pun tak boleh sewa semayang. Ni tolong semayang untuk saya malas semayang, bagi duit. Tak boleh. Cuba pilih menantu yang semayang. Baiklah anak kita. Baiklah anak. Ni semayang pun tidak, kejap buat, kejap tak buat. Macam biskut je. Cuba pilih isteri semayang. Baiklah rumah tangga. Pilih suami semayang. Baiklah, bahagialah. Nombor satu semayang. Suami saya pun semayang, Ustaz. Hara ya. Pak saya tak semayang. Khusyuk tak ada. Peraturan semayang tak ada. Main-main semayang. Zikir wirid tak ada. Semayang pula ringkah-ringkah 2 minit setengah. Semayang tu bukan semayang, tu nak lepas batuk. Semayang yang betul-betul. Kalau tuan-tuan di sini nak ambil pekerja, dikerja kilang tempat tuan-tuan jadi bos, pilih yang semayang. Habis tu Ustaz, kalau saya ambil pekerja India, dia bukan Islam, takkan tanya dia semayang subuh tak? Memang dia tak semayang lah. Kalau gitu pilih dia hak sembah Tok Kong dia, api-apilah hak jenis baik lah. Ni Tok Kong dia pun tak nak pergi. Contohnya gitulah. Berapa ramai yang kita pergi tanya semayang dulu. Yang kita tanya lulusan apa ya? Yang mulanya itu. Sedangkan Nabi mula-mula tengok yang semayang. Allah mula-mula tengok semayang. Tuan-tuan nak beli mi, nak makan mi Bandung, mi kari, mi sup, cuba tengok tuan yang menyediakan mi itu semayang tak? Asal itu semayang. Tengok orang semayang tak pernah dia semayang, tuan-tuan pergi beli siapa? Tambah yang bancuh mi itu pula kompom tak semayang, beli buat apa? Tu yang jadi mi darah lah, mi Samsu lah sekarang ni, macam-macam jenis mi. Sebab kita tak pernah tengok dia semayang ataupun tidak. Cuba kita beli barang pasar malam ke pasar apa, tengok dia semayang ataupun tidak. Pilih yang paling awal sekali ialah solat, 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 solat. Selamatlah. Kepentingan solat. Nak bekerja, boleh semayang tak di tempat kerja tu? Kalau boleh, kau kerja. Tak boleh, tak boleh. Nak kenduri kahwin, cuba cari waktu yang tidak kait dengan waktu solat. Kan bagus. Kenapa nak buat kenduri kahwin mengaitkan waktu solat? Perlu apa? Mesti kahwin, mesti jamuan pukul 12 sampai pukul 4 petang. Zuhur di mana? Catering. Budak-budak nak semayang di mana caterernya? Pengantin nak semayang di mana? Kalau bersanding pukul 1:30. Bedak dah pakai, gincu dah tempek, atas kepala dah ada tu, ada gedik-gedik tu. Di mana dia nak semayang? Bapak pengantin nak semayang lagu mana? Mak pengantin, hai, nak semayang macam mana? Sekarang zuhur dah masuk. Cubalah cari waktu kenduri yang tidak ada waktu semayang. Bila? 9 pagi. Kan senang. Tulis besar-besar dalam kad. Jemputan ke majlis perkahwinan. Jam 9 pagi. Besar-besar. Takut kau datang pukul 12, lauk dah habis. Pukul 9 pagi tulis. Mana ada semayang? Duha je. Duha sunat. Kalau 9 pagi Ustaz, takkan nak jamu nasi? Siapa suruh jamu nasi? Bihun. Bihun goreng, kari pap, cok kodok jamu. Ada orang buat ke Ustaz? Kita lah buat. Bila kita buat, orang akan ikut. Senang ya. Pukul 12 katuk gerai. Pes pukul 1 relax. Pengantin boleh semayang, mak bapak pengantin boleh semayang, caterer pun boleh semayang, tetamu pun boleh semayang, tukang basuh pinggan boleh semayang, semua boleh semayang. Betul juga Ustaz ya. Bukan betul juga, betul sungguh Ustaz. Kita ubahlah. Orang Arab buat kenduri malam. Dia mau buat kenduri sekarang pukul 9 suku. Sebab isyak dah masuk, depa sembahyang isyak, depa makan malam sampai pukul 12 malam. Tak campur waktu sembahyang.
Apa kata tuan-tuan pembuat kenduri kahwin waktu siang pukul 9 atau waktu malam jam 9? Tak ada siapa marah, tak ada siapa yang tak suka. Malaikat pun suka, Allah pun suka. Senang. Buat kenduri dalam surau. Makanan di bawah buffet, perempuan di sana, laki di bawah. Panggil ustaz ceramah pukul 8 malam, keluarga bahagia. Kan baik. Pengurusi masjid cakap 5 minit. Saya terima kasih kepada Tuan Haji Dolah kerana sudi menggunakan surau ini untuk dijadikan kenduri kahwin anak laki-lakinya. Saya dengan ini memperkenalkan pengantin laki-laki. Di sebelah saya yang samping inilah saudara Roslan bin Muhammad. Dia ni cikgu sekolah. Dan pasangannya yang pakai langsir yang pakai telekung yang kilat-kilat tu, namanya Rosna, juga cikgu. Dema ni berkenalan di sekolah. Orang suruh mengajar, dema bercinta. Jadi tuan-tuan berkenal-kenal, tak apalah. Jemput ustaz menyampaikan ceramah keluarga bahagia, ceramah perkahwinan. Habis pukul 9 sembahyang isyak. Dijemput pada bapa pengantin untuk memberikan sepatah dua ucapan. Panggil bapa. Terima kasih kerana sudi datang ke majlis yang tak seberapanya ini. Jadi saya pun tak tahu nak kata apa. Jadi tu 4 harakat. Jadi saya pun tak tahu nak kata apa, sebab saya pun jarang main masjid ni kan. Saya ni waktu kenduri baru nampak muka kan. Jemput makan. Kalau tuan-tuan nak lagi selamat, tuan-tuan tak nasi bungkus ya. Air mineral 1, nasi bungkus 1. Sila tuan-tuan ambil seorang 1 nah. Jangan ambil 2, aku tak cukup. Ambil seorang 1. Dah makan di rumah masing-masing. Pinggan tak payah basuh, tok siap pun tak teruk nak basuh susun meja semua tu. Sempoinya tuan-tuan. Berapa belanja Tuan Haji semalam kenduri? 700 je. Kan jimat, kemah tak payah sewa, langsir tak pernah sewa, langsiang tak pernah sewa. Untungnya. Relax tuan-tuan. Itu ustaz pengantin tu tak ceria lah ustaz, tak ada ambil gambar-gambar. Ambil gambar di rumah. Pakai samping songkit di rumah. Pakai baju Melayu, ambil gambar atas katil tu. Nak kimono, Cheongsam pakai lah. Ya, kadang-kadang malam pengantin tu dia buat baju saja 14 helai. Macam cerita Sanggam je. Kita ingat cerita Sanggam tu, tahun 61. Ya, sak keluar pakai baju lain, sak keluar pakai baju tu. Mere Julia lagu tu. Tak apa. Ambil lah gambar atas katil tu, tak apa marah. Adik ambil gambar perak jadi juru kamera, ambil lah. Suami nak dukung isteri, dukung lah. Isteri nak dukung suami, dukung lah tuan-tuan. Tak apa. Senangnya, yang penting kita jaga sembahyang. Main bola waktu yang tak ada sembahyang kan senang. Kenapa perlu main bola pukul 8.30 malam, isyak tu ada, berapa ramai tak boleh sembahyang? Mainlah bola waktu tak ada sembahyang. Bila? 7.30 pagi, 8 pagi. Habis main pukul 10. Bukannya panas lagi. Dan jimat tidak payah pakai lampu. Sekarang ni stadium semua kosong. Stadium Selayang kosong, MPPJ kosong, Shah Alam kosong, Perak lagi kosong. Duk kalah saya. Orang tak main dah. Pasang lampu pun tak boleh balik modal. Pasang lampu limpah tak boleh balik modal. Ambil waktu yang lampu original daripada Allah, nama lampu tu matahari. Main waktu pagi. Orang tak ada pun tak apa, pasal jimat lampu tak payah pakai elektrik. Semayang pun boleh. Jadi tuan-tuan, yang pentingnya ialah sembahyang. Apa sebab saya sebut sembahyang penting? Sebab kita dah berjanji. Apa janji kita dengan Allah Ta'ala? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bila tuan-tuan ucap saja kalimah itu, tuan-tuan telah menandatangani MOU dengan Allah. Bila Allah suruh solat, wajib solat. Itu perjanjian. Ma'ahadullah. Satu perjanjian kita dengan Allah. Baik, yang terakhir, belot dan menyalahi janji imam yang am. Imam am ni maksudnya pemerintah, bukan imam masjid. Bukan. Imam am ni maknanya pemerintah. Apa nak dibuat?
adalah imam am itu ialah pemerintah am bagi satu-satu negeri. Maka apabila telah berjanji ia dengan rakyatnya atau muslimin ataupun kafirin sesuatu yang tidak boleh ia menyalahi janji dan membuat belok dan bohong. Bila dia dah janji, tak boleh dia bohong. Bila dia ada kata, tak boleh dia mengelak. Bila dia ucap, tidak boleh dia berbohong. Maka apabila membelot atau menyalahi janji, nescaya dia mengerjakan akan pekerjaan dosa yang ditanggung oleh batang lehernya, sebanyak mana orang yang di bawah tanggungan dia. Semakin tinggi jawatan kita, semakin besar jawatan kita, semakin banyak orang yang di bawah tanggungan kita. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita berjanji tiba-tiba tidak ditepati. Kalau berjanji dengan seorang pun dah berdosa, kalau berjanji dengan 26 juta, berjanji dengan berpuluh juta, maka apabila sampai di negeri akhirat, zohirlah beloknya dan menyalahi janjinya itu, dimasyhurkan dia di hadapan khalayak yang banyak dan dijadikan Allah Ta'ala tanda bohong dan menyalahi janjinya, akan tertegak satu bendera di punggungnya sebagaimana yang tersebut dalam satu hadis tadi. Ya, kita sekarang ni tuan-tuan tak tahulah, naik lift orang tembak, budak-budak pergi main di padang kanak-kanak kena culik, menega kedai mas kena rompak, duduk dalam rumah kunci pintu gerai pun orang pecah masuk, orang rompak curi. Ya, duduk dalam bas kena rabah, duduk di pejabat kena tebuk kedai, 9 rumah kedai kena tebuk, berderet dia masuk semua. Tu di mana tuan-tuan yang nak jadi aman sekarang ni? Maka macam-macam lah cadangan orang buat. Cadangan pertama, kita membanyakkan CCTV. Ini cadangan nombor 1. Kita yakin dengan pemasangan CCTV ini, ianya dapat menggalakkan orang supaya berjaga-jagalah dan mengelakkan orang daripada berbuat jenayah. Kerana panjang kerana kita yakin dengan CCTV ini dia ya ke? Manusia sekarang ni yakin dengan Allah ke yakin dengan CCTV? Tu maknanya masalah krisis keyakinan dengan Allah. CCTV merakam orang yang bawa beg Nurin, tapi sekarang tak tahu siapa. Tangkap orang sana, rilis. Tangkap orang sini, rilis. Tak selesai juga masalah. Yang kita kena bentuk sekarang ialah CCTV dalam setiap diri manusia. Inilah yang kena dibentuk. CCTV yang berada di dinding itu dia statik. Kadang-kadang dia rosak, kadang-kadang wayar dipotong. Kalau orang jahat lagi, dia ambil guni, dia tutup CCTV tu. Malah kadang-kadang CCTV itu digunakan untuk jahat. Pergi rakam orang mandi, pergi rakam orang dalam hotel. Siap hamba Allah tu. Ada CCTV ni memang satu usaha yang bagus, tetapi yang kita nak sekarang ini ialah melahirkan takwa. Takwa itulah CCTV yang betul. Mesti membanyakkan program ketakwaan. Biar tangan bila nak mencuri, tangan ini bila nak mencuri, hati berkata-kata, kalau aku mencuri, mampu aku orang potong tangan tu, tak jadilah. Bila dia nak mengintai skodeng, berdosa aku mengintai ni kang, Allah ambil api bara api, Allah sumbat dalam mata, tak paksa ya aku. Tengok perempuan ni bagus ni, kalau aku rogo pun boleh gagah juga ni. Nak mati kang kena sebat 100 kali, tak pasal je aku. Inilah dia yang dipanggil CCTV. Melahirkan ketakwaan itu. Nak melahirkan ketakwaan itu daripada dalaman, satu. Yang keduanya daripada luaran. Luaran itu undang-undang. Undang-undang itu CCTV nombor 2. Dia tak wani rompak sebab takut tangan dia hilang. Dia tak wani rogo takut dia mati dipancung. Dia takkan berani berzina takut dia sebat. Dia takkan jadi pelacur takut dia direjam sampai mati. CCTV inilah yang disebut sebagai iman dan takwa. Bila iman dan takwa ni tuan-tuan bersarang dalam hati kita, insya-Allah
Yang pertamanya daripada dalam hati, iman dan taqwa. Yang keduanya ialah luaran. Benda inilah yang disebut oleh Imam Ghazali dan Imam Nawawi. Imam Nawawi kata, kalau kamu nak bagi baik umat kamu, ada 4 cara. Yang pertamanya, suruh mereka bertakwa. Banyakkan program takwa. Cuba kita buka TV sekarang. Apakah rancangan itu membawa kepada takwa untuk ditengok? Tuan-tuan tengok. Apa rancangan yang boleh menambahkan takwa? Apa program yang boleh menjadikan orang takut pada Allah? Tak tahu, tuan-tuan. Tengah-tengah malam aja ada. Pukul 1 pagi. Bicara mufti. Siapa nak tengok? Mufti hak ceramah tu pun mengantuk. Kita hendak dia pun mengantuk sekali. Takkan kita nak bangkit? Ni yang tugas-tugas penerbit televisyen. Menapis rancangan-rancangan TV yang masuk dalam TV sebelum disiarkan pada masyarakat. TV yang mengajar bagaimana nak colek budak. TV yang mengajar bagaimana nak rompak bank. TV yang mengajar kepada kita bagaimana nak jadi jahat. TV yang mengajar kepada kita bagaimana nak jadi orang yang bunuh orang. TV. Tidak, orang tak tahu. TV yang mengajar bagaimana nak ambil parang pergi bunuh orang. Pasal tak ditapis rancangan-rancangan yang boleh membawa kepada takwa. Siaran akhbar, media. Media menggambarkan yang jahat itu baik, yang baik itu jahat. Ini yang berlaku. Akhirnya manusia sudah jadi keliru. Dan bila jadi satu-satu benda musibah kepada kita, kita tidak kembali pada Allah. Sedangkan Allah kata takwa itu menolong kamu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kamu takwa pada Allah, Allah tolong kamu mencari jalan keluar. Dalam kes hilang orang ni, berapa banyak yang kembali pada Allah? Kita sakit pun tak kembali pada Allah. Tuan-tuan, kalau sakit kepala, apa tuan-tuan buat dulu? Tuan-tuan sakit kepala, apa tuan-tuan buat? Makan ubat dulu. Berapa ramai yang tadah tangan? Ya Allah, sembuhkanlah sakit kepala aku ni, Ya Allah, dengan berkat doamu, Ya Allah. Tolonglah, Ya Allah. Berapa ramai yang berdoa? Yang banyaknya apa? Sikit kepala, sikit kepala, ngap telan. Bismillah pun tak sebut, apa pun tak sebut, ngap. Tak lega 2 hari. Apa dia buat? Jumpa klinik. Apa dia buat? Jumpa pakar. Pakar pun kata, makcik tak ada apa-apa, makcik sihat. Okey. Saya pun tak larang nak scan lah kepala makcik. Dah elok tu makcik, tak ada sebab makcik sakit. Jumpa bomo pula. Bomo tak ada lain ni, ada orang sakit hati. Ada dah makcik gaduh dengan siapa-siapa baru ni. Ada lah. Itulah orang dia. Tak lega-lega juga. Bila tak lega dah habis ikhtiar, baru jumpa Ustaz Zuhir. Tolonglah Ustaz, baca Yasin. Mintalah pada Allah. Makcik dah habis ikhtiar dah Ustaz. Last kali, last choice, baru sebut nama Allah. Mana takwa? Saya tak tahu nak buat apa Ustaz. Saya baca Yasin sekarang ni Ustaz. Minta tolong doktor dah, minta tolong bomo dah. Tak ada lega. Baru minta tolong pada Allah. Subhanallah, nombor 10 Tuhan. Kenapa tak minta pada Allah dulu? Kita telah pun menghubungi Interpol untuk mengesan kanak-kanak inilah. Dan kita telah pun mengedarkan gambarnya di seluruh sempadan negara supaya budak ni tidak akan keluar negara. Kita telah mengedarkan di pondok-pondok tu, dan kita juga telah mengedarkan poster-poster ni di seluruh pusat pembeli belah. Ada kita buat minta pada Allah serentak. Seluruh televisyen stop perancangan. Seluruh radio stop siaran. Pukul 8 malam stop seluruh negara. Semua diarahkan baca Yasin dan sembahyang hajat. Setiap masjid dan surau, semua penduduk qaryah sila datang baca Yasin sembahyang hajat. Radio stop menyanyi lagu, pasang Yasin, siaran langsung daripada masjid negara. Kenapa tak buat? Ini masalah besar. Kalau tak buat, tuan-tuan, menunjukkan kita hilang keyakinan pada Allah. Biar 14 juta rakyat Islam di Malaysia ni baca Yasin serentak naik ke langit.
Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati pencolek, pulangkan balik budak ni. Takkan 14 juta ni Allah tak terima walau seorang. Serentak. Biar pencolek ni pi ke supermarket, dalam supermarket dengar baca Yasin. Dia turun pergi ke kedai kopi beli roti canai, di TV roti canai tu duduk tengok orang baca Yasin. Dia masuk dalam kereta, dia buka radio, semua channel baca Yasin. Dia lalu nak balik rumah yang dia sembunyi budak, semua surau baca Yasin. Manusia ni tuan-tuan, sejahat-jahat mana pun manusia, kalau dia Islam, dengar orang baca Yasin, hati ni dudak. Tak pasal aku. Baik aku lepaskan siap-siap. Sebab ada manusia lebih takut pada surah Yasin daripada Allah. Tuan-tuan perasan tak benda tu? Tabung surau ni hilang, kita umum sembahyang Jumaat, pulangkan balik. Tak pulang kami baca Yasin, tunggu petang sampai tuan-tuan. Sebab dia takut buncit perut. Inilah yang kita kena buat serentak, seluruh Malaysia bersatu hati, tak kira apa pun. Allah cuma nak tengok perpaduan di kalangan kita. Masalah kita sekarang tak bersatu. Yang ni cara nu, yang ni cara ni. Oh tu depa punya, jangan campur. Tu depa punya tu, belah depa punya. Ni kita hak cara kita punya ni. Dalam nak mencari ni pun tidak ada persatuan. Dalam yang nak mencari ni pun ada yang hantar SMS palsu lah apa. Bila Allah nak terima? Kena buat dah tuan-tuan. Sampai ada satu masanya, sampai bila lagu ni nak keluar dalam radio 24 jam, apa faedah? Kita duduk dengar radio 24 jam ni tuan-tuan. Cuba tengok betul-betul, nak ke mana bila dengar lagu tu? Kita duduk tengok televisyen itu, nak ke mana kita tengok TV tu? Sampai ke bila? Sampai ke mana? Takkan dalam satu-satu kes yang besar, TV, radio tak boleh hentikan. Takkan nak tunggu sultan mati baru nak pasang radio ayat Quran, TV dengan ayat Quran. Tak, kes-kes macam ini buat, tunjukkan bahawa kami umat Islam di Malaysia dalam kes ni kami minta pada Allah. Ni tuan-tuan kena buat, seluruh isytiharkan malam Jumaat ni semua baca Yasin, seluruh negara serentak jam 8 malam. InsyaAllah tuan-tuan, kalau kita boleh buat, yakin nama kita, yakin itulah nama takwa. Ada orang yang tak yakin, boleh dapat balik ke ustaz budak tu ustaz? Ni confirm tak ada iman. Di mana letak ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan keluarkan dia jalan. Allah akan berikan petunjuk. Allah akan mudahkan kepadanya sesuatu yang menyusahkan dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah yang kita nak. Imam Nawawi kata 4 benda nak bagi orang elok. Yang pertama, takwa. Yang kedua, sunnah Rasulullah. Ikutlah sunnah Rasulullah. Yang ketiga, nak bagi masyarakat elok, kekuatan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, nak bagi masyarakat elok, mesti ada kekuatan ekonomi. 4 benda ni ada, baru boleh jadi baik. Takwa, sunnah, kekuatan ilmu dan kekuatan ekonomi. InsyaAllah kita akan jadi hebat. Cukuplah tuan-tuan, dah pukul 9.30 lah. Ya, tuan-tuan pun nak balik awal sebab malam ni ada cerita MacGyver. Jadi insyaAllah pagi besok saya kuliah subuh di AU4, dan jam 9 pagi besok insyaAllah kita ada kursus solat untuk orang-orang sakit. Oh, kalau saya sihat tak payah datang ustaz? Kenalah datang. Orang sakit yang tak datang, dia datang nak buat apa? Dia di hospital. Kita lah datang untuk belajar macam mana nak ambil wuduk kalau terbakar, macam mana nak tayamum kalau tangan patah, macam mana nak wuduk kalau tangan masuk intravenous drip ataupun venofix drip. Marilah belajar besok pukul 9 pagi hingga jam 12 tengah hari besok, InsyaAllah. Saya rasa sekadar itu sahaja. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim.
Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Di bawah sana saya dah bawa seperti biasa Aisyah-Fi 30 juzuk, tuan-tuan boleh ambil selepas Isyak. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.